الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, rezekilah dapat jumpa pada tengah hari ni, petang ni. Semua sihat ya, alhamdulillah. Bila nak makan tengah hari ni? Lepas habis lah. Okey. So tahniah lah dapat datang dengan kuliah. Kan? Bukan senang nak datang kuliah Zuhur ni, ya Allah. Perut pun lapar kan? Nasi Sadam. Ada kat mana nasi Sadam tu? Saya dengar nasi Sadam tu dia bawa ke sini nasi tu. Oh, dia bawa ke sini. Oh, sebab nasi Sadam dah datang tu. Oh, bukan Saddam Hussein lah. Saya dengar pasal nasi Sadam ni. Dekat mana tempat dia? Jalan Tauqadul Rahman. Jalan belah mana Saya tahu Insaf je kat situ ya. Pergi je Insaf kan. Oh, kat pertama tu. Okey. Sebab kami geng-geng kita orang rajin juga cari kan. Baru ni selalu pergi Mahbub tu Tapi lepas hari show tu kan, tu tak jadi nak pergi dah. Aduh. Tak apa. Kan kita yang tazkirah ni sampingan je. Yang betulnya makan. Okey, tajuknya keluarga bahagia Tuan-tuan dan puan. Saya bagi satu situasi dengan elok situasi ni. Ni yang baru berlaku ni. Saya ingat tapi dah lebih 3 bulan lah berlaku. Lebih 3 bulan dia berlaku. Seorang isteri ni, dia ngadu dengan saya. Dia datang dengan kawan dia kat pejabat saya. Saya ni sebenarnya susah nak jumpa orang. Susah nak terima orang datang jumpa saya. Sebab akan memeningkan kepala otak saya. Kalau orang nak ngadu dengan saya ni, WhatsApp okey. Angkat telefon saya tak nak lah, susah. Dia macam cari isu nanti. Saya takut nanti sekarang orang scam saya kan. Orang perempuan ni boleh tahan juga kadang-kadang. Dia call kita ingatkan apa hal kan. Tipu kan. Dia perangkap je saya kan. Saya lain, saya lemah kan. Tapi yang ni saya kenal orang. Dia datang, kawan dia datang jumpa saya. Dia cerita kat saya, Ustaz, dia kata, saya ni baru kena cerai talak 3, dia kata. Cerai talak 3 tau. Bukan talak 1, 2, talak 3. Tengok. Oh, ini memang saya dengar pun terkejut. Talak 3. Saya tanya dia soalan dulu. Okey, saya suruh dia ceritalah sampai habis cerita dulu. Dia pun ceritalah. Gini Ustaz, dia kata, saya tak bekerja. Suami saya bekerja. Saya uruskan anak. Dulu dia bekerja, dia berhenti kerja lah. So suami ni bagi duit, bagi rumah, bagi kereta untuk dia, uruskan anak semualah. So suami balik kerja apa semua. Cumanya isteri ni dia mengadu gini, Ustaz, saya ni setiap kali kalau suami balik, saya nak borak lah dengan suami saya. Nak gurau, nak gitulah. Tapi suami dia tak macam yang dia nak. Jenis suami kalau balik ke rumah diam. Jenis suami kalau balik ke rumah dia penat kan, dia berehat gitu je lah. Tak adalah nak gurau, nak borak sangat, tak ada. Dia tak macam orang dekat sini. Ini semua suka bergurau isteri masing-masing kan. Macam tak berapa nak ngangguk tu kan. Ingat tau, kita kadang-kadang kat pejabat bukan main gurau dengan bini orang kan.
Kak Rini sendiri. Oh, ada orang ni. Saya tunjuk. Orang lelaki ingat je, orang lelaki. Orang lelaki ni ingat. Saya banyak dengar ada orang duk ngadu ni. Kat rumah garang semacam. Garang. Lepas main isyak, isteri kata, bang, jom bang, kita pergi makan kedai mamak canai. Lama tak makan. Kau ni tak kenyang-kenyang ke apa? Dia kata. Tu. Kau tak kenyang-kenyang ke apa kau ni? Senam terdarah kau tu. Kau tengok badan kau tu. Kan? Kau punya cita-cita nak kurus. Hobi terdarah macam mana? Dia kata. Dia marah bini dia. Isteri tu bukan nak makan sangat pun. Nak duduk je. Laki asyik dengan kawan je malam-malam kan. Lepas isyak dengan kawan sesekali je. Tak ada keluar je pun. Sebelah malam kawan dia WhatsApp. Mat, jom kita pergi kedai mamak. Tunggu aku ambil kau kat rumah dia tu. Kalau kawan kan main lagi. Ini masalah orang lelaki. Cerita isteri ni dia ngadu. Dia nak borak. Dia kata, Ustaz, saya penat kat rumah. Bila suami balik nak borak lah. Cerita masalah, cerita tu, cerita ni. Tapi saya tak dapat, Ustaz. Saya tengok suami orang tu macam ni kan. Sonok, gurau apa semua kan. Benda ni dah lama dah, Ustaz. Dah 10 tahun dah dia kata. Tapi saya simpan je benda ni, dia kata. Simpanlah benda ni. Rasa ni disimpan, dia kata. Pernah bergaduh tak sebelum ni? Pernah bergaduh dah, Ustaz, dia kata. Saya dah, untuk malam Ustaz, dia kata, saya dah pernah cerai sekali, dia kata. Dah pernah kena cerai sekali. Lepas tu ni kali kedua. Yang saya terkejut, Ustaz, sampai talak 3, Ustaz. Yang saya tak expect suami saya akan buat benda ni. Suami dia, tuan-tuan, bukan orang biasa. Orang masjid, orang surau. Orang masjid. Orang kuat masjid. Bukan orang kata jenis tak pergi masjid, tak. Ni kuat masjid ni. Kalau orang tengok tu macam takkan sampai talak 3 ceritanya kan. Soalan saya tanya dekat isteri tu. Apa yang puan buat sampai dia cerai talak 3? Saya nak tahu yang itu je. Takkan mungkin tiba-tiba talak 3. Takkan gila lah tiba-tiba balik rumah, aku cerai talak 3. Tak ada macam itu. Tak kan? Okay. Ni saya cerita situasi ni nak bawa kepada keluarga bahagia ni. Sebab saya terlupa tajuk saya apa sebenarnya. Saya kan dah buat tajuk lain. Sekali dengar tajuk keluarga bahagia tadi tu kan. So saya tiba-tiba datang idea ni lah kan. Baik. Apa cerita isteri ni? Dia kata, Ustaz, gini Ustaz. Masa suami saya balik kerja, saya nak ngadu kat dia, nak cerita satu benda kat dia. Tapi dia diam, tak cakap apa-apa. Okey lah. Lepas tu makan pun diam. Kat meja makan pun diam. Lepas tu suami saya pula duduk atas katil. Saya jumpa dia pun, dia diam, tak cakap apa. Saya jadi marah lah, dia kata. Yang jadi kemuncak marah tu, isteri ni marah. Masa suami dia mandi. Apa dia buat? Isteri ni tolak pintu bilik air. Suami tengah mandi kot. Jangan buat tu, suami mandi tolak pintu bilik air tu. Macam-macam nampak tu gerang. Memanglah boleh nampak lah kan. Dia tolak tu, suami punya marah lah. Punya marah, kau nak sangat kan, aku cerai kau talak 3. Saya kata. Dalam bilik air. Dalam bilik air ni. Lepas tu bergaduh. Mau gaduh-gaduh dia cerita lah kan. Lepas tu dia tanya saya, Ustaz, dia isteri ni mana-mana isteri lah. Dia dengar perkataan cerai tu memang luluh hati dia ni. Sebab dia tak minta cerai. Dia cuma nak mengadu. Dia tak expect kena cerai. Talak 3 pula tu. Mak ni boleh rujuk tak? Tak boleh rujuk. Tak boleh. Tuan-tuan puan, saya kata dekat orang perempuan ni, saya kata kat isteri dia lah. Saya kata gini, sebenarnya kalau pergi mahkamah ni, kalau dia akan panggil suami isteri. Mahkamah ni dia akan tanya suami. Saya kerja 2 tahun, saya bidang saya undang-undang. Saya 2 tahun dekat firm kan, kerja memang banyaklah kes. Dululah masa mula-mula. Lepas tu saya tak minat lah kerja lawyer ni. Serabut perotak saya sebenarnya. Kan, dia lepas tu, biasa mahkamah, kalau suami yang ceraikan talak 3, dia akan tanya suami. Masa cerai tu sedar ke tidak? Ada niat ke tidak? Keadaan macam mana? Sebab kalau boleh nak menyelamatkan, tak nak talak 3. Boleh ubah je kepada talak 1. Tak ada masalah. Tapi, bila tanya suami ni pula, saya tak direct dengan suami. Sebab suami tak ngadu dengan saya. Tapi kawan cerita dengan saya. Jumpa dekat suami, ni kawan-kawan kami je ni. Dia kata kawan ni, dia memang dia tak nak pun lagi dengan isteri ni. Isteri baik, suami baik.
Bukan orang yang kata keluar malam apa tak. Ni semua baik-baik ni. Tapi suami kata, memang saya dah tak nak dengan isteri saya. Saya dah lama tahan sabar, kata suami, dengan perangai isteri saya, dia kata. Tolong baik. Dia kata talak 3 pun talak 3 lah. Tapi suami dia sangat baik lah. Walaupun cerai talak 3, kereta yang isteri dia pakai, dia habiskan bayar untuk isteri dia. Rumah yang dia ada tu untuk isteri dan anak. Sangat bertanggungjawab. Anak belajar bagus semua. Benda ni baru berlaku dalam tahun ni. Isteri tu ngadu lah kan. Saya tak expect jadi macam ni, dia kata kan. Saya pun kesian lah benda tu kan. Kenapa jadi macam tu kan. Nampak sangat dia depression sangat. Saya kata gini. Saya tak tahu suami dia nak tarik talak 3 tu, ataupun nak rayu dekat mahkamah, tak pasti. Cuma saya kata gini je lah. Apa berlaku sekalipun, Allah Ta'ala ni, kalau isteri yang baik, isteri ni baik, dia tak pernah lawan suami. Cuma biasalah tengah stres kan, kadang-kadang terlepas cakap kan. Tapi dari segi ibadah di isteri ni memang baik. Saya kata gini, kalau ditakdirkan satu hari nanti tak ada juga dengan suami, tak ada jodoh. Dengan suami tak ada jodoh, isteri yang baik ni Allah takkan biarkan dia. Orang perempuan ingat orang perempuan kalau tak ada jodoh dengan suami, jadilah orang baik, sebab Allah takkan biarkan orang yang baik bersendirian. Tak. Ingat kisah Ummu Salamah. Ummu Salamah ni, dia ni hidup di Mekah dengan suaminya Abu Salamah. Sayang dengan suami isteri anak ni. Dia Abu Salamah antara sahabat Nabi yang terawal hijrah ke Madinah, yang paling awal. Ketika mana perintah hijrah tu diberitahu dekat umat Islam, dekat orang Mekah, antara yang terawal berhijrah adalah Abu Salamah. Apa dia buat? Dia bawa isteri dengan anaknya keluar dari kota Mekah nak hijrah. Tapi malangnya nak keluar dari pintu kota Mekah, dia disekat oleh keluarga Ummu Salamah, tak pergi hijrah. Ummu Salamah, bapa dia, adik-beradik dia tak masuk Islam lagi. Dia kata dekat Abu Salamah, kalau kau nak hijrah, kau hijrah seorang-seorang, jangan bawa anak bini kau. Okay. Ringkas cerita yang ini, akhirnya Ummu Salamah tak dapat hijrah sebab disekat. Cerita pasal ni panjang sikit cerita ni. Tapi sebab cerita ni berkaitan dengan hijrah, so nanti bila ada program hijrah, jangan lupa jemput saya lagi. Saya simpan cerita tu untuk kat situ. Boleh kan? Dia ada teaser lah sikit kan. Takkan semua nak bagi je tak kan. Habislah 10 poin ni tak kan. Betul bang kan? Abang tu suka. Dia akhirnya terpisah. Selama 1 tahun lebih terpisah. Sampailah satu masa bapa Ummu Salamah benarkan dia hijrah. Dia pergi hijrah ke Madinah. Barulah jumpa Abu Salamah. Setahun lebih tak jumpa. Tiba-tiba Allah matikan Abu Salamah. Sedih tak Ummu Salamah? Sangat sedih. Orang perempuan, kalau suami meninggal sedih tak? Orang perempuan sedih tak? Macam tak bunyi, macam suka tak kan? Sedih kan? Orang lelaki, isteri meninggal sedih tak? Sedih. Nangis lah. Berapa hari menangis? Sedih sekejap lah. Elok lah meninggal katakan. Orang perempuan pun sama tau. Oh, letih aku hadap lelaki aku ni. Letih aku hadap. Kejat dengan perempuan tu, kejat dengan perempuan ni. Itu pun juga satu cerita kat situ tu. Seorang kak tu pun cerita pasal suami dia. Saya dia banyak nolong gitu, nolong lah kan. Kita pun dekat masalah kan. Betul lah. Saya kata Ummu Salamah ni, dia terpisah lama, lepas tu suami dia mati. Allah Ta'ala takkan biarkan Ummu Salamah bersendirian. Dia isteri yang baik. Isteri yang taat dengan suami. Baik. Orang baik ni Allah tak biarkan. Lalu Allah Ta'ala ajar kepada Nabi ajar dekat Ummu Salamah. Ummu Salamah, engkau baca satu doa ni. Doa orang yang kehilangan. Kalau kita hilang barang, kereta aksiden, rumah terbakar, barang kena curi ke apa, ni belajar baca satu doa ni. Yang ni saya nak ikut saya baca doa ni. Mudah-mudahan kalau ada yang hilang dari kita, Allah ganti lebih baik. Kan kalau hilang dari kita ini bapa dah meninggal dunia, Allah gantikan bapa yang lebih baik insya-Allah. Ikut saya baca doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairum minha. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li
khairum minha. Maksud dia apa? Ya Allah, kau ganjarilah aku pada setiap musibah yang ditimpa ke atas aku, dan gantikanlahnya yang hilang itu dengan yang lebih baik daripadanya. Nabi ajar Ummu Salamah, engkau sedih kan? Nabi kata bila sedih orang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, baca doa ni. Ummu Salamah pun bacalah doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairum minha. Dia baca, ya Allah, aku ni kau mintalah ganjarilah aku dengan setiap musibah dan ganti yang lebih baik. Suami dah tak ada, tapi sudah sebut Allah tak akan biarkan isteri ini bersendirian, isteri ini kesorangan. Tak, Allah jaga dia sebaik mungkin. Tak lama lepas tu datang orang Minang dia tolak. Datang seorang lagi Minang dia pun tolak. Tiba-tiba datang seorang lelaki Minang dia, yang ini tak boleh tolak, wajib terima. Siapa yang datang itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang pinang dia. Subhanallah. Kalau Nabi dah datang, tuan-tuan, Ummu Salamah naik darjat dia kan. Isteri seorang sahabat, isteri seorang Rasul, ummahatul mukminin. Subhanallah. Sebab tu sabar je dengan ujian musibah. Katalah kat pejabat ni adalah musibah kena kat kita. Kena jadikan hitam lah contohnya kan. Orang ambil lah kerja, alah pasal kerja kan, macam-macam kerja tu. Redha, sabar, usaha, Allah bagi yang terbaik. Macam saya baca kisah baru je semalam, satu kuliah muslimat dekat Kajang tu, Qisatul Ifk, kisah tuduhan zina kepada Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi. Boleh buka surah Al-Anbiya ayat 103, 104 dan seterusnya. Kalau baca kisah isteri Nabi Aisyah yang dituduh berzina ni, ya Allah, bukan setakat Aisyah, Nabi sendiri terduduk. Bukan setakat Nabi, Abu Bakar terduduk. Tuan-tuan, anak kita dituduh berzina. Aduh, isteri dituduh berzina ni. Dalam perang Ahzab, Aisyah ikut Nabi pergi perang. Balik perang, rehat sekejap kat tengah jalan, pergi toilet, pergi tandas masing-masing. Orang tak perasan Aisyah pun turun sama. Tak perasan, dekat belakang unta tu kan ada macam bilik sikit kan, bertutup semuanya. Sayyidatina Aisyah turun pergi buang air, dan orang tak perasan dia turun. Lepas tu turun jalan, Aisyah balik dah hilang semua, dah rombongan tak ada. Aisyah duduk seorang-seorang. Lalu seorang lelaki datang kat situ, nampak isteri Nabi. Apa dia buat? Dia suruh naik dekat unta dia, dia tarik sampai ke Madinah. Sampai kat sana, ketua munafik Abdullah bin Ubay, dia buat naratif yang sangat hina. Isteri Nabi Aisyah berzina dengan lelaki itu. Tuan-tuan, Nabi nak jawab macam mana? Kalau Nabi kata, bila masa Aisyah berzina, nanti orang kata Nabi backup isteri Nabi kan. Masa tu tidak ada lagi dalil hukum yang bercerita tentang tuduhan zina, tak ada. So jawapan tak ada. Duduklah menung kejap, macam mana nak buat ni? Menung. Peristiwa ni berlaku agak lama. Saya tak silap saya 2-3 bulan juga berlaku peristiwa ni. Maknanya Nabi dengan Aisyah ni terpisah. Aisyah ngadulah kat Nabi kan, takkan suami tak tolong isteri kan. Tapi Nabi tak boleh buat apa-apa. Abu Bakar tak boleh buat apa-apa. Nak cakap apa pun tak boleh. Sedihlah masa tu. Tak boleh nak buat apa-apa, tuan-tuan. Siapa nak settle masalah Aisyah? Siapa nak settle? Sebab Nabi tak ada dalil. Nabi nak bercakap dengan wahyu daripada Allah. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak akan bercakap dengan hawa nafsu, melainkan wahyu daripada Allah. Tunggu. Macam mana nak buat ni? Aisyah dah merajuk dah. Merajuk balik rumah bapa dia. Tuduhan zina siapa nak bersihkan? Tuan-tuan muslimin muslimat, saya ulang balik, Allah takkan biarkan isteri yang baik, takkan biarkan perempuan muslimah yang baik, takkan biar. Sebab tu orang perempuan pesan banyak kali, jadi orang baik orang perempuan. Orang kata apa pada kita, jadi orang baik. Suami buat apa pun pada kita, jadi isteri yang baik. Jangan aibkan suami. Ingat hadis Nabi kata, kalau lah ada hukum isteri boleh sujud, manusia boleh sujud kepada manusia, aku suruh isteri sujud pada suami. Maksud sujud tu apa? Taat.
Perempuan kata, habis ustaz takkan semua benda nak taat? Taat benda yang tidak bercanggah dengan hukum. Kalau dia jahat macam mana ustaz? Tuan, orang perempuan kalau rasa dizalimi pergi pejabat agama. Kalau memang tak boleh lagi nak taat dengan suami, pergi report pejabat agama, minta cerai. Kalau tak boleh nak taat, dah maksima dah, suami pukul, tak balik rumah, nafkah tak bagi, puma semua ni, tak boleh nak taat kan, pergi pejabat agama. Tapi kalau tak bersedia untuk bercerai, wajib taat. Itu je. Sebab yang jaga orang perempuan yang taat ini adalah Allah, bukan suami dia. Suami ni bukan kunci bahagia, tak. Manusia boleh datang dan pergi kan? Betul tak bang? Dulu tak ada isteri kan? Sekarang ada isteri. Ada orang ada isteri bahagia kan? Ada orang ada isteri derita. So isteri bukan kunci bahagia. Sama juga orang perempuan. Ada perempuan tak kahwin pun, bahagia tak hidup, bahagia je. Tak perlukan suami pun. Tapi janganlah sampai tak kahwin pula, kahwinlah juga kan. Perempuan sekarang ni kok fobia nak kahwin. Tengok orang tu bercerai, tengok ni bercerai, tengok bapak dia pula, tengok abang dia pula. Kahwin je. Kahwin je tau perempuan, jangan tak kahwin. Ni ramai calon kat sini ni ha. Ya Allah, ini semua menanti tu ha. Kahwin, jangan. Aisyah tuan-tuan, Nabi nunggu, Abu Bakar nunggu turun ayat Al-Quran. Subhanallah. Allah turunkan ayat Al-Quran bagi pesan dekat orang beriman. Rupanya Abdullah bin Ubay ni munafik ya. Bila dia canangkan isteri Nabi berzina dengan perempuan lelaki ni, ada di kalangan orang Mekah, orang Madinah percaya. Allah tegur. Macam mana kamu boleh percaya tuduhan zina dengan tanpa membawa 4 orang saksi? Kamu percaya daripada orang yang berkata dusta? Allah tegur. Allah kata, kalau nak tuduh zina, bawa 4 saksi. Kenapa dengan orang macam ni kau boleh percaya? Ayat tu turun tuan-tuan, betul-betul sentap hati orang beriman ni. Macam mana kau boleh percaya benda ni? Bersih Aisyah. Bersih. Sebab dia orang baik. Sebab Allah takkan biarkan dia. Bila bersih nama Aisyah, Nabi jumpa balik Aisyah, pujuk Aisyah. Aisyah kan merajuk. Aisyah kan anak dara, muda lagi. Masa minta suami pucuk, suami tak dia nak buat apa, ayat Quran tak turun. Bila dah dibersihkan nama dia, Nabi pergi jumpa Aisyah. Aisyah, minta maaf Aisyah. Toksir dia kata. Berkelate. Toksir dia kata. Hamba toksir dia kata. Aisyah. Yang baru ni Jamilah. Tak senonoh betul kan. Abu Bakar kata Aisyah, Muhammad kan suami, pergilah kan. Pujuk balik. Pujuklah. Bukan baik. Balik cerita tadi tu. Tuan-tuan, saya cerita tadi kenapa dia kena cerai talak 3. Dekat mana tempat cerai talak 3 tadi tu? Cerai bilik air kan. Apa yang dia buat? Dia tolak pintu kuat-kuat dalam keadaan suami mandi tu. Orang perempuan gini je sebenarnya. Dia sampai kena talak 3 ni sebab provokasi. Jangan, saya pesan pada orang perempuan, jangan sama sekali provok orang lelaki. Tolong jangan. Apatah lagi dalam keadaan dia berdua suami isteri. Akan berlaku keganasan rumah tangga kat situ. Sangat bahaya. Dalam diam-diam orang lelaki ni diprovok, naik tangan habis. Ya, tak kes isteri kena campak ke dalam gaung tu kat tepi highway tu. Dalam kereta berdua lah tu. Orang perempuan, pergi ikut aturan yang betul, pergi mahkamah. Jangan provok, jangan tinggi suara. Saya cerita ni nak menyelesaikan masalah, bukan nak backup orang lelaki. Orang lelaki pula sabar kena tinggi. Sabar. Lelaki ada sabar, keluarga okey. Isteri ada syukur, keluarga okey. Dua je. Lelaki sabar, isteri syukur. Saya kata dekat isteri tu, saya tanya kat isteri tu, jawab soalan saya jujur. Saya kata, suami bagi nafkah cukup tak? Cukup. Berjalan tak? Berjalan. Balik kampung ke tak raya? Balik. Baju raya beli? Beli. Malam-malam makan tak family? Makan. Saya kata apa? Suami kau dah cukup baik dah. Dah cukup baik. Setakat tak layan kau berborak. Jangan cakap laki kau. Laki dekat UEM dia pun ramai juga. Tak layan bini borak pun. Dekat Khazanah ni pun ramai. Kita sibuk ni kadang-kadang sebab saya kata yang penting benda wajib dia dah buat. Saya jumpa suami lagi teruk lagi.
nafkah tak bagi, rumah tak balik. Engkau ni suami dah kira baik dah. Sebab tu boleh syukur tu ada settle. Dia bandingkan dengan suami orang lain. Ustaz, saya tengok suami tu. Ni aku beritahu dekat engkau. Yang kau nampak dekat TikTok tu semua yang elok-elok semuanya. Dalam bilik dia kau pun tak tahu sebenarnya apa yang dia bergaduh tu. Orang ni tunjuk yang elok je. Mana ada orang tunjuk yang tak elok depan orang kan? Dekat media sosial ni tuan-tuan, tolong jangan tertipu lah. Yang paling kuat tunjuk yang seronok bahagia tu kan, tak lama lepas tu cerai lah lepas tu kan. Bukan doa ke lah kan, tapi wayang semua ni. Simpan je yang dengan isteri apa tu, biar kita-kita je. Setakat hari raya ambil gambar, okey lah kan. Sesekali birthday, swap kek, okey lah sekali. Kalau setiap hari swap kek tu apa cerita pula, tak? Kan? Tapi abang memang setiap hari swap kek dengan isteri kan? Alhamdulillah, ya Allah. Ha, kan? Tapi kalau Najib ni lagi hebat ni. Ini suami baik. Kawan kami daripada kecil ni, ya Allah. Saya tumpang bangga lah dengan kejayaan dia lah kan. Bagus ni, ya Allah. Cerita banyak tak boleh, banyak rahsia. Tapi besar sama-sama lah. Dari kecil sampai lah sekarang kan. Cuma dalam ramai tu saya pun pelik lah ramai tu. Saya seorang duduk ceramah ni kan. Ramai kat kawan sekolah saya cakap kat saya, macam mana kau boleh ceramah ni? Aku pun tak tahu macam aku boleh ceramah, saya kata. Sebab dia tiba-tiba dia macam tu kan. Dia ni ceramah sedap belajar ni. Dia pimpinan pelajar dulu kan. Sedap ceramah ni. Lepas ni pergi dia bagi tazkirah. Sedap. Ya, tolong uruskanlah kan. Bahagianya seorang suami kata je. Saya cerita tuan-tuan dia provokasi isteri tu tadi. Dia banding dengan suami lain. Tak payah banding. Bahagia kita ni beza-beza. Orang lelaki ni ingat tau. Orang lelaki ni ada dia punya membahagiakan orang ada dengan kata-kata. Abang sayang awak, I love you, I love you, I love you tu je. Tapi ada suami cakap kurang. Tapi dia bagi banyak. Banyak dia bagi. Isteri tak minta, dia bagi. Ada suami, dia punya cakap lebih dahsyat lagi. Bagi tidak. So sekarang ni kita nak yang macam mana? Cuma ada juga suami bagi pun ada, cakap pun ada lah. Tapi kalau dapat itu dah cukup dah. Dia kurang bercakap, tapi nafkah semua cukup, okey dah. Yang tak puas hati ni kenapa saya kata? Sebab tu orang perempuan, bila berlaku apa-apa, tolong tengok. Dari segi kewajipan, orang dia simple je. Nafkah ni 3 yang wajib kan? Makanan, tempat tinggal, pakaian. Cukup ni tu okey dah. Jangan lebih-lebih sangat, cukup. Tu je saya kata orang pun. Nak bagi bahagia tu je. Tuan-tuan, dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, kitab ni sangat bagus untuk kita sebagai suami isteri, mak bapak kena belajar kitab ni. Kitab ni 2 jilid, sangat bagus. Ni saya cerita suami isteri, mencerita anak lagi ni. Sangat bagus. Cerita tu dia ajar kita macam mana cara nak boleh bahagia. Cara boleh bahagia. Dr. Abdullah Nasir Luan dia bagi contoh. Dia kata dekat orang lelaki, ingat orang lelaki. Bila nampak kelemahan pada isteri, jangan tengok kelemahan tu. Tengok yang baik-baik yang ada pada isteri. Jangan sampai engkau menafikan yang baik yang isteri tu buat. Betul dia buat salah. Saya bagi contoh tuan-tuan, seorang lelaki nak mengadu dengan Umar Al-Khattab masalah isteri dia. Isteri dia suka membebel, bercakap tak berhenti, pumpa cakap. Memang nature orang perempuan bercakap ni lebih banyak banding orang lelaki. Betul? Ikut kajian psikologi, orang perempuan berapa patah perkataan cakap dalam sehari? 22,000 patah perkataan. 22,000 dia bercakap. Orang lelaki 7,000 je. So patah perkataan orang lelaki ni tak banyak. Sebab tu orang perempuan kena faham. Kalau tanya orang lelaki, bang dah makan belum? Dia akan jawab, dah, tu je. Settle, jangan tanya lagi. Orang perempuan tak boleh. Abang makan kat mana? Kat office lah. Makan apa? Makan nasi Saddam. Nasi Saddam kan? Nasi Saddam. Makan dengan siapa? Dengan kawan lah. Siapa kawan? Kan banyak tu kan. Yang paling tak tahan kalau isteri tanya, kenapa abang makan? Itu payah nak jawab tu kan. Dah aku lapar, aku makan lah kan. Nature macam tu. Orang lelaki kena faham. Perempuan banyak cakap. Perempuan pula, bila suami cakap macam tu cukup dah. Jangan banyak sangat. Itu je.
Sebab Nabi kata, bila lelaki tu tadi ngadu, dia kata isteri suka berletih. Dia pergi nak mengadu masalah dengan Umar Al-Khattab. Sampai dekat rumah Umar Al-Khattab, dia nak masuk ke dalam, nak ketuk pintu. Tak jadi, patah balik. Kenapa tak jadi? Dia dengar dari luar, Umar Al-Khattab kena bebel dengan isteri dia. Umar kena bebel. Umar ni tuan-tuan, kalau jumpa musuh, macam ni dia bunuh orang. Keras sangat dengan musuh. Keras sangat. Tapi bila isteri dia bebel tu, kawan ni tadi tak dengar sepatah pun perkataan keluar dengan mulut Umar. Tak dengar. Lelaki yang nak ngadu dia kata apa? Omar apa senyap kan? Kalau Omar aku takut bini tak tahu lah kan? Omar apa senyap? Kalau aku cerita malu kat aku. Dia pun nak balik lah. Omar dengar bunyi tapak kaki kat luar rumah. Dia buka pintu. Ni apa cerita datang ke rumah aku ni tengintai gini? Gini Omar, aku nak ngadu masalah isteri aku. Suka bebel. Bebel tak habis-habis. Aku jadi serabut. Orang perempuan ingat tu, kalau orang lelaki sampai mengadu pada pejabat agama, isteri suka bebel, teruk sangatlah bebel tu, ya tak? Setakat bebel kita okey je kan? Bebel lah. Tapi zaman Nabi, zaman Umar ni, sampai tak tahan suami ni. Saya ingat dia diam masa tidur kat je kot. Tak tahu masa tidur tu boleh cakap dekat tu. Tak tahulah kan? Tak tahan ni. Dia kata, isteri aku suka bebel, tak tahan aku. Tapi bila aku dengar engkau kena bebel dengan isteri engkau, tak dengar sepatah perkataan pun. Tuan-tuan, ini jawapan Umar Al-Khattab untuk orang lelaki yang ambil pengajaran. Apa dia kata? Macam mana aku nak jawab balik apa yang isteri aku cakap? Isteri aku ni, dia mengandungkan anak aku. Dia melahirkan anak aku. Dia menyusukan anak aku. Dia jaga pakai minum anak aku. Dia jaga makan minum pakai aku. Aku tak boleh buat benda ni. Setakat dia bebel tu, setakat dia bercakap tu, mungkin itu cara dia nak melepaskan keletihan dia. Maafkanlah dia. Sebab yang lebih besar tu dia dah buat. Setakat sikit-sikit maafkanlah. Itulah orang lelaki kena mencinta. Tu tak orang perempuan. Okey tak ceramah ni orang perempuan? Okey tak? Okey kan? Jangan lupa up sikit bayaran tu. Buat collection sikit. Jip, tolong Jip. Kan, yang macam kita bincang tadi. Bincang tu kan. Orang lelaki gitu je. Yelah kadang-kadang dia juga marah dengan isteri kan. Tapi bila marah yang kenang yang itu. Ingat balik hadis Nabi. Seorang lelaki tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, dengan siapa yang patut kami buat baik dahulu? Nabi kata ibumu. Kemudian dengan siapa ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ayahmu. 3 kali ibu. Last barulah bapa. Ulama kata apa? Kenapa 3 kali? 3 kali sebut mak. Sebab ada 3 benda yang mak je boleh buat, bapak tak boleh buat. Kalau bapak tu boleh buat, bukan lelaki lah bapak tu. Pertama, dia mengandungkan anak. 2, nyusukan anak. Ada bapak dia nyusukan anak? Botol susu boleh lah kan? Yang ketiga, dia mengandungkan anak, melahirkan anak, menyusukan anak. 3 benda. Sebab tu Dr. Abdullah Nasir Al-Wandi ajar, walaupun kita bergaduh dengan isteri kan, tapi kenang ada benda yang lebih besar yang dia buat. Dia jaga makan kita. Makan kita dia jaga. Setakat rumah sepah sikit-sikit, maafkanlah. Sama-sama kerja penat kan, nak balik rumah nak masak, sepah sikit, maaflah. Nak macam mana kan? Ada tolak ansur, barulah bahagia. Kita tak perfect pun. Sama juga orang perempuan dengan orang lelaki tau. Suami kita ni kalau pergi surau, balik suraunya lambat kan. Memang balik surau lambat. Sebab kuliah maghrib dia 2 kali. Satu dekat masjid kat surau, satu kedai mamak. Kedai mamak Saddam tu 2 kali. Lama tak nak balik? Lama. Setakat balik lambat, maafkanlah. Dia pergi masjid je pun, bukan pergi tempat lain pun. Berkawan kan, gitulah. Kadang-kadang lelaki ni dia rajin kerja semua, cuma kadang-kadang pemalas sikit lah. Malas tu macam balik sembahyang isyak tu kan, dia malas nak lipat kain pelekat tu. Lepas sembahyang isyak, dia buka kain pelekat, gulung macam tu lah kain pelekat dia. Besok nak sembahyang subuh, dia melompat balik kat kain pelekat tu, tarik balik kan. Tara macam tu dia punya malas tu. Maafkanlah, sebab dia cari nafkah bagus, jaga anak pun bagus. Kata Dr. Abdullah Nasir Ulwan, bila ada tolak ansur gini, jangan terlampau strict sangat. Saya jumpa isteri yang perfectionist, gila punya perfect. Lelaki ni pula gila punya pemalas ni.
Bertembung ni, bertembung. Allah. Kisah ni berlaku ni masa bulan Ramadan nak raya berlaku. Lama dah kisah ni. Saya ada kisah-kisah memang kat kepala saya. Isteri yang terlampau perfect dan suami yang terlampau malas sangat ni. Saya tak tahu lah malas tu macam mana lah, tapi pada saya lah. Dia bertembung ni tau. Sebab tu kata Dr. Abdullah Nasir Ulwan, tengah-tengahnya engkau kena menerima kelemahan orang. Sebab kita pun ada kelemahan. Hidup nak bahagia. Tuan-tuan, umur kita berapa tahun je hidup? 60, 70 je. Bukan lama pun. Yang lama kat akhirat kan. Sini sekejap je. Bayangkanlah hidup umur 60. 40 tahun derita. Nak derita ke 40 tahun? Tak payah. Jangan terlampau stres sangat dengan suami. Jangan. Jangan banding. Jangan. Saya nak jangan stres tu je. Sama juga orang lelaki. Macam kerja. Kerja ni tuan-tuan satu pilihan. Stres kerja kat sini kan, tak boleh nak hadap lah. Cari tempat lain yang kau tak stres. Habis. Saya kerja makan gaji dulu tuan-tuan. Lepas tu saya berhenti. Saya adalah sebab saya berhenti tu. Yang penting, saya suka dengan kerja saya. Saya boleh survive. Okay. Ikutkan kepala otak saya nak memikirkan masa saya berhenti tu dengan gaji, masa tu 8,000 gaji masa tu. Nak cari mana 8,000 masa tu? Tapi saya berhenti, saya tekad lah kan. Aku kena dapat gaji sama ada sama ataupun lebih banyak daripada tu. Nak lawan kerja Najib tak boleh. Najib gaji banyak. Kan banyak ni. Amin lah Najib kan. Amin. Amin. Alhamdulillah lah kan. Orang khazanah mana boleh lawan kerja orang khazanah kan. Kan? Berapa gaji? Okey. Masyuk kan. Dia jangan banding tau. Sebab kita nak tenang je. Anak pun sama. Relax. Ada orang tu straight A. Tuan-tuan. Ya Allah, kau kurniakan aku anak yang soleh, ya Allah. Soleh ni bukan straight A. Anak yang buat baik. Straight A pun sembahyang susah buat apa? Anak saya tu memang selalu kat saya marah tu. Kadang lepas kat cakap. Saya ke anak saya, aku tak heran aku dapat straight A. Tak heran lah. Kau habis student ke masuk you lah? Tak ada lah. Kalau muka tak dapat kat masjid, saya kata campak lah straight A kau tu. Aku tak ke syurga dengan straight A kau. Aku bapak ke syurga dengan sebab buat semayang je. Tak payahlah saya kata. Tak payah. Kita kan sebab nak bagi tenang tuan-tuan muslimin-muslimat. Nabi saya kata dekat isteri yang akan cerai talak 3 tu, kata sabar, saya kata buat baik-baik dan percayalah Allah akan jaga kau sebaik-baiknya. Jangan risau. Jangan risau saya kata. Allah akan jaga sebaik-baik orang yang baik. Macam tuan-tuan kerja dekat sini kan, ditakdirkanlah, ditakdirkan. Kena berhenti kerja ke macam-macam lah. Buat je baik. Tuan-tuan, ingat saya bagi kisah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat Nabi yang masa hijrah ke Madinah. Dia yang susah sangat. Susah sangat. Dia ngadu dekat Nabi tentang kesusahan dia. Makan tak cukup. Hutang dia pun banyak. Kerja tak ada sebab hijrah ke Madinah. Kan yang Mekah hijrah ke Madinah tidak ditawarkan apa-apa kerja pun. Tuan-tuan, kalau nak baca tentang tawakal, tingginya tawakal, tingginya iman, baca dengan mata hati. Kisah hijrah Nabi dan sahabat ke Madinah dengan air mata ni. Selai sepinggang, tak bawa apa pun. Suhaib Ar-Rumi bawa harta nak hijrah ke Madinah. Dia bawa unta, dia bawa kuda dia sekali. Nak nanti sampai kat sana senang nak dakwah. Tapi disekat, semua disekat. Kata Suhaib dekat orang Mekah, kenapa sekat aku? Sebab harta ke sekat aku? Ya Suhaib, dahulu kau susah dekat Mekah, kami bagi tempat kau berniaga, kau kaya. Tiba-tiba kau nak bawa semua hijrah ke Madinah. Tak boleh. Kalau dengan sebab harta ini kau sekat aku hijrah ke Madinah, demi Allah, mulai hari ini aku tinggalkan harta aku semua di Mekah kerana hijrah aku untuk Allah dan Rasul sahaja. Dia hijrah selai sepinggang. Sampai kat sana tuan-tuan, kerja apa dia boleh nak buat? Abdullah bin Mas'ud tak tahu nak kerja apa. Dengan isteri dia hijrah. Dia ngadu dekat Nabi, ya Rasulullah, apa yang patut aku buat supaya rezeki aku melimpah? Satu jawapan Nabi, bersedekahlah kata Nabi. Dia dah susah kan? Makan tak cukup. Rupanya magnet rezeki ni sedekah tuan-tuan. Sedekah ni bukan masa bulan puasa. Tahu je orang susah sedekah. Sedekah jangan ada limit. Jangan ada limit.
Cara sedekah saya ajar tuan-tuan. Dapat gaji, selesaikan benda wajib dulu. Apa benda wajib nak kena selesai? Satu, nafkah. Nafkah siapa? Anak isteri. Kalau mak ayah susah, bagi mak ayah. Apa lagi yang wajib? Gaji seorang lelaki. Adik-beradik tak wajib. Biarlah dia kerja. Nak tanggung juga matilah. Siapa lagi yang wajib? Apa lagi wajib tentang nafkah kita? Hutang. Settlekan hutang. Lepas tu apa lagi? Zakat. Lepas tu apa lagi? Nazar. Kalau bernazar, dapat anak. Contoh kan, sembelih kambing contohnya. Kalau dapat pergi haji, nak jamu kawan makan, settlekan tu dulu. Ada dapat pergi haji tak kat sini? Ada kan? Tuan-tuan, ni 5 ni yang wajib. Lepas selesai benda wajib, barulah duit tu pergi kepada benda sunat. Ini nama sedekah. Cara nak sedekah, lepas selesai benda wajib. Kalau dah selesai benda wajib, sedekahlah. Oh, nanti habislah pula ustaz. Memang sedekah tu habis. Habis kat dunia, tapi tak habis kat akhirat. Sedekah habis dekat dunia, tapi dia lama dekat akhirat. Benda tu yang sahabat buat. Baca kisah sedekah para sahabat. Gila-gila punya sedekah. Dengar bina masjid sedekah. Dengar kita macam kat kuliah kita ni kan. Oh, ada kuliah Zuhur hari ni. Infak je, tak apalah. Saya sponsor untuk kuliah ni. Saya nak bagi 2,000 kat Ustaz Bahtiar. Tu contoh. Tu contoh. Kan? Saya nak bagi. Contoh kan. Infak ilmu. Bagilah. Tuan-tuan, sebab apa kata Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud? Bersedekahlah. Allah menghapuskan bala engkau. Allah menghapuskan dosa kamu dan Allah melimpahkan rezeki. 1 sedekah, 3 dapat. Apa dia dapat tadi tu? Allah ampunkan dosa. Rupanya orang yang bersedekah, berpindah saja duitnya kepada orang lain, Allah hapuskan dosa walaupun mulut tak istighfar. Yang kedua, Allah angkat kesusahan. Allah angkat kesusahan. Tuan-tuan, susah kita tak tahu waktu bila datangnya. Kadang-kadang nak balik ni kadang motor pula bocor. Contoh. Masa bocor tu Allah hantar orang. Tolong dia orang ni. Allah buka hati orang ni. Kita kerja ni, serabut kerja ni. Macam mana nak settle kawan datang? Apa yang susah sangat tu? Mi aku tolong. Oh, jangan main-main tuan-tuan. Sedekah. Dan melimpahkan rezeki. Abdullah bin Mas'ud, bila Nabi kata sedekah, apa dia buat? Dia balik ke rumah. Dia kata dekat isteri dia, cari apa yang dia dekat rumah, abang nak sedekahkan. Adalah segenggam kurma dia dapat. Segenggam kurma tu mungkin dalam 5 biji kurma je kot. Dia ambil, cari fakir miskin. Terus sedekah. Dia balik ke rumah, subhanallah, banyak makanan atas meja. Terkejut, datang mana pula makanan? Isteri dia kata, apa bang? Tadi masa abang keluar, infak tadi kurma tu tadi, datang seorang lelaki kat rumah kita. Dia bawa banyak makanan. Dia tinggalkan dekat sini, tapi saya tak tahu pun siapa orang tu. Subhanallah. On the spot Allah Ta'ala bagi. Buat baik je tuan-tuan dengan orang. Tuan-tuan, bila saya buat kursus training ni, team building saya buat, ada satu modul namanya Green Environment. Green Environment ni macam mana tuan-tuan dan puan? Saya bagi contoh. Kalau dekat pejabat, ada orang mengadu kita, bos ni penat lah aku dengan bos ni. Ni contoh saya bagi tahu. Bukan bos khazanah di Malaysia. Ni khazanah di Korea Selatan ni. Aku serabut lah bos. Aku, contoh Green Environment. Aku cakap dengan kau lah. Kau pergilah office mana pun, bos ni sama je. Dia ada visi dia sendiri. Dia tengok dari atas. Kita dari bawah takkan sama. Kita bapak kan, ada 3 anak. Kita nak bagi sama rata dengan anak kan. Anak sulung kata apa? Ayah lebihkan adik, ayah lebihkan ni. Dari bawah tengok lain kan, atas tengok lain. Sama juga dengan bos kita, takkan sama. Green Environment ni, alah kerja ni, kau pergilah mana pun sama je. Sama je kerja pun. Kau jumpa bos pun, kau kata bos tu baik, tak ada, sama je bos ni. Sebab dia ada vision dia sendiri. Dia bawa visi khazanah, dia bawa visi UEM. Engkau ada visi kau sendiri. Visi kau sebulan nak dapat gaji, boleh survive. Visi kau nak dapat naik pangkat, contoh kan. Berbeza orang yang bawa visi syarikat. Sebab tu semua orang bila bekerja, ada visi peribadi, ada visi syarikat. Bawa visi syarikat tu dulu, sebab itu yang lebih besar. Itu yang wajib nak kena bawa. Visi peribadi kita akan tercapai kalau betul cara. Kita ni bila ada orang mengadu kita, ada orang mengadu, alah relax lah, benda ni biasa. Contoh saya beritahu ada kawan kita mengadu pasal suami dia, orang perempuan ni. Pertama dia ingat kalau ada orang mengadu, benda pertama dengar dulu dengar. Jangan potong lagi, dengar dulu.
Dia dah nak bercerita, kita dah potong dah kan. Serabut lah kawan tu. Dengar. Bagi cadangan. Aku begitu dekat beginilah. Sebenarnya, lah dengan suami ni apa nak boleh harap sangat pun. Dia bagi nafkah dah kira okey dah. Kerja macam biasa. Kan ada anak, ada kawan. Macam tu je. Green environment ni tuan-tuan, jadi pendengar yang baik. Yang kedua, respon yang baik. Respon yang menenangkan hati orang. Tenang, orang dengar tenang. Macam Abu Bakar dengan Nabi dalam gusur. Kan nak hijrah ke Madinah kan. Kan dalam gusur tu. Masa Nabi duduk dalam tu dengan Abu Bakar. Abu Bakar nampak dekat luar ada tiga lelaki berdiri dekat luar. Nak bunuh Nabi dengan Abu Bakar. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, kalau ditunduk kepala habis mati kita ni semua ni. Nabi kata dekat Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih Abu Bakar, Allah bersama dengan kita. Tenang Abu Bakar. Green environment ni tuan-tuan, dia bagi harmoni suasana. Harmoni. Macam kisah Aisyah tadi tu. Allah ajar kepada kita. Dia dituduh berzina dengan lelaki. Nabi pesan, Allah Ta'ala pesan pada kita. Bila datang benda yang jahat, yang tak elok, benda macam tu yang tak elok kita dengar. Jangan terus percaya sebab kata Allah, mulakan dengan premis kita yang pertama, sangka baik dahulu. Selagi mana tidak ada bukti yang menyatakan dia salah. Baik dulu. Walaupun benda yang datang tu benda yang tak elok. Walaupun yang datang daripada musuh kita. Kita kerja kat pejabat ni tuan-tuan, bukan semua orang kita suka pun. Ada kita suka, ada yang tak suka kan. Ada je macam itu. Saya pun sama juga benda gini pun. Tapi kadang-kadang yang kita tak suka itu juga lah ambil sebagai kebaikan kat situ. Adalah benda yang Allah Ta'ala nak bagi kat kita tu. Adalah hikmahnya. Oh, saya teringat lah program masa dekat Nasi Lemak Kopi O tu pasal hikmah besar, ujian, hikmah yang besar sebalik daripada ujian. Ujian itu ada hikmah yang sangat besar. Saya teringat, saya baca, saya dengar dekat TikTok je seorang ustaz ni cerita. Dia naik kereta dari KL nak balik ke Perak. Tok Guru ustaz ni, saya lupa nama dia siapa. Jam jalan panjang, berhenti dekat RNR makan minum. Dia kata dekat isteri dia, cepatlah siap makan minum semua. Isteri dengan anak dia lambat. Orang perempuan kan lambat makan, semua lambat kan. Cepatlah nanti jam jalan lambat sampai. Lambat juga isteri anak dia sampai sejam lebih nunggu. Dia dalam kereta dah ni. Masuk je kereta, dia marah isteri anak dia. Lama sangat ni kenapa? Orang nak cepat jam apa semua. Tuan-tuan dan perempuan, naik kereta sampai 1-2 km, rupanya jam panjang dekat depan. Jam panjang kat depan, dengar kat berita, rupanya ada aksiden dekat depan. Tuan-tuan, aksiden kat depan tu, kalau bukan sebab isteri dan anak dia lambat tadi tu, yang aksiden tu dia lah sepatutnya, dia kata. Nasib baik Allah takdirkan isteri dengan anak dia lambat bersiap. So dia pun lambatlah bergerak kan. Kalaulah dia bergerak waktu yang dia nak, dekat depan tu yang aksiden tu dia lah. Hikmah sebalik daripada ujian ni. Takkan sangka pun kat situ. Itu tuan-tuan muslimin-muslimat, dalam keluarga ni, nak bina keluarga bahagia ni, dia bermula dengan suami yang mereka cipta kebahagiaan. Dan bahagia jangan bergantung pada manusia. Jangan gantung pada manusia. Tuan-tuan dan puan, saya tutup dengan satu cerita. Saya banyak cerita lah, cerita-cerita kisah Nabi dan juga kisah kehidupan manusianya. Yang banyak mengadu dengan saya orang perempuan. Lelaki ni jarang mengadu. Lelaki ni kalau ada masalah dengan isteri, apa dia buat? Kalau kat rumah bergaduh, dia pergi mana? Mancing. Oh. Lain macam abang ni mancing macam ni kan. Tak apa, dia pancing tu kan. Orang lelaki kalau ada serabut, dia keluar, dia berkawan kat luar kan. Lepas nak bagi tenang, baru balik kan. Kita lah orang lelaki. Balik rumah, isteri merajuk. Last kali dia buat apa? Pujuk. Ni semua tak nak. Last kali buat apa orang lelaki? Oh, senyap masing-masing. Lalu nak cakap, kahwin lain lah, apa kan? Perempuan boleh buat tak kahwin lain? Tak boleh. Tak boleh nak kahwin lain. Laki boleh, perempuan tak boleh. Sebab tu saya kata, jangan gantung bahagia dengan orang, tak boleh. Kisah ni kan, saya ni banyak orang terjah saya bila selepas habis kuliah. Saya kuliah subuh kat Gajang. Saya cerita pasal kitab lah, belajar hadis Nabi SAW. Saya nak masuk kereta, ada seorang kak tu, dia terjah saya. Ustaz, tunggu sekejap, saya nak cakap dengan Ustaz, dia kata. Ini apa halak kak ni, aku nak balik dah, saya kata kan. Dia tahan saya. Ustaz,
Yang ustaz ceramah tadi tu betul lah ustaz. Saya pun duk fikir apa yang betul aku ceramah tadi, saya kata. Ini ustaz, dia kata, akak nak cerita tentang hidup akak, dia kata. Biasa akak-akak je, jangan adik-adik ni, akak-akak macam ni. Dan kalau adik-adik ni okey sikit kan, ni akak-akak kan. Tapi akak pun akak lah kan, layan jugalah. Akak ni kata kan. Dia kata gini ustaz, akak ni bergaduh dengan suami dekat Mekah. Dia masa buat umrah, dia bergaduh. Isunya apa? Suami kahwin dua. Dapat tahu kat Mekah. Boleh bayang tak bergaduh kat Mekah tu macam mana. Bergaduh teruk ni. Yang saya kesian sebenarnya Ustaz Mutawif tu yang saya kesian tu. Siapalah nak layan dia kan. Bini kata, jangan bawa suami saya kan. Masalah jemaah yang sama kan. Takkan nak tinggalkan pula. Bergaduh sampai ke Malaysia bergaduh. Kak ni kata apa ustaz? Akak ni kalau mikirkan suami ni dah sampai dia punya marah ni, dia punya kecewa. Dia biasalah orang perempuan kan berkorban dengan suami kan. Bagi duit dah sekian, jaga makan minum, tiba-tiba kahwin seorang lagi. Ni terasa hati dia kata. Akak ni ustaz sampai nak naik tingkat paling atas baru nak terjun biar mati pun tak apalah dia kata. Saya dengar berdebar dengan perempuan yang main tau. Okay? Lepas tu dia kata apa? Tapi kan ustaz, macam ustaz sebut tadilah, bahagia jangan bergantung pada manusia, dia kata. Kita ada kawan, ada Allah. Akak buat apa? Akak pun pergilah kuliah muslimat. Belajar kat sana, jumpa kawan-kawan. Lepas tu akak pergilah berzanji marhaban, dia kata kan, kelas tajwid. So bila pergi kelas macam itu, hati pun tenang. Suami bukan tempat yang sebenar untuk nak bergantung bahagia. Kalau dapat, alhamdulillah. Tak dapat pun alhamdulillah, kita ada Allah, ada kawan. Nasib baik saya datang kuliah muslimat, datang kuliah subuh dengar, tenang. Ini tuan-tuan kunci bukti dia. So yang ini saya nak bagi tips dekat orang lelaki. Orang lelaki dengan elok. Siapa orang lelaki yang merancang nak kahwin dua? Pertama, hantar isteri kuliah muslimat dahulu. Hantar kuliah duha dulu. Hantar belajar tajwid. Mantap iman dia. Cari seorang lelaki. Okey tak? Itu tips. Sebab dia lebih tenang. Tapi kalau dia mengamuk juga, tak berkesan lah kuliah muslimat tu tadi kan. Kau berhenti lah kau dia pernah nak kahwin seorang lelaki. Tapi saya nak sebut, bahagia jangan bergantung. Kalau dapat alhamdulillah. Tapi ciptalah kebahagiaan. Raihlah pasangan kita. Itu yang kita ada. Mustahil Nabi tak ada masalah kan? Nabi pun ada masalah. Ramai isteri Nabi. Yang melawan Nabi pun ada. Tapi isteri Nabi melawan Nabi tidak merendahkan martabat Nabi dan tidak merendahkan martabat isteri Nabi. Tapi cerita tu berlaku dekat Nabi untuk nak bagi tahu nature Nabi ni, Nabi kan manusia. Konflik rumah tangga ni biasa berlaku. Yang berlaku itu nak bagi ilmu pada kita. Orang lelaki kalau isteri macam ni buat macam ni, Nabi juga kena macam itu juga. Aisyah sangat cemburu dengan Nabi, sangat cemburu. Bergaduh dengan dia punya madu-madu tu biasa. Dia jealous tu biasa. Aisyah datang isteri Nabi, rendah pendek sikit, hantar makanan. Aisyah kata apa dekat Nabi? Tu si pelik tengah datang tu. Aisyah ni amat. Dia sangat kuat cemburu. Tapi Nabi sangat tenang mengatasi kecemburuan Aisyah. Aisyah tanya soalan dekat Nabi, ya Rasulullah. Dia soalan tricky kat Nabi. Kalau ada sepohon pokok yang buahnya tidak disentuh lagi orang, dengan buah yang dah disentuh dengan orang, manakah yang kau nak pilih ya Rasulullah? Tak ke tricky soalan tu kan? Ni buah ni orang tak sentuh, buah ni orang dah sentuh, pilih yang mana satu? Nabi tahu dah Aisyah nak test Nabi. Nabi kata, Aisyah, takkanlah abang nak pilih yang dah disentuh. Abang pilihlah yang tak disentuh lagi. Sebab itulah abang kahwin dengan awak kan nak dara. Itu je yang Aisyah nak dengar. Orang lelaki, itu je. Hati-hati, jangan tersalah bagi jawapan. Makanan terhidang atas meja kan, sedap betul nasi goreng ni, ya Allah. Tak pernah lagi abang makan sesedap macam ni nasi goreng dengan telur dadar semua sekali. Ini yang paling best lah yang abang makan petang ni. Bang, ini bukan saya masak bang, ini janda sebelah rumah yang masak bang. Yang saya masak abang tak puji pun bang Sebab tu sebelum makan, ni siapa yang masak? Tanya dulu. Ya cerdik sikit. Kau nak puji pun kena tahu juga. Sebab rumah tangga gitulah. Dan saya nak pesan pada tuan-tuan dan perempuan, jangan emosi rumah tangga bawa masuk ke tempat kerja. Jangan. Tolong jangan sama sekali menganiaya majikan kita. Menganiaya
bos kita, kawan-kawan kita. Saya tinggalkan saya tuan-tuan dan puan. Setiap kali datang ke tempat kerja, jumpa kawan buat 3S. Apa 3S ni? Senyum, sapa, salam. Jumpa je kawan datang tempat kerja, salam, peluk kawan. Kenapa kena buat begitu? Sebab kita tak tahu kawan kita datang ke pejabat macam mana emosi dia. Mungkin anak dia sakit, mak dia sakit, tapi sapaan kita, senyuman kita menenangkan hati dia. Ni benda green environment tuan-tuan dalam kita punya kehidupan. Sebab kita nak kejar produktiviti yang besar untuk syarikat kita kan. Inilah modul yang saya buat lah banyak dengan dah lama 20 tahun kan, dengan korporat-korporat ni banyak dah buat lah. So mudah-mudahan ada manfaatnya pada petang ini, dan mudah-mudahan kita bertemu lagi nanti insya-Allah. Okey, wallahu a'lam. Kalau nak tahu dengan ceramah saya, tuan-tuan boleh tengoklah TikTok saya, sebab kalau kuliah maghrib saya akan buat TikTok saya live. Cari je Ustaz Bahtiar Fitri, ada kat situ nanti insya-Allah. Okey, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba' wa min du'a la yustajabu lahu. Rabbi ja'alna muqimas salah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr lil ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah